19 Mei 2025. Bangun ya Allah. Mati seekor kucing. Semut dah hurung dah. Nak kena buang. Okey. Yang lainnya dalam kotak. 3 ekor baru lahir. Emaknya tengah menyusu. Warna putih, hitam, tompok oren. Mana lagi satu? Mana lagi seekor anak? Semua ada 4 kan? Macam kat tangan tu? Tu dia warna hitam. Tengah menyusu juga. Okey, ada 3. Dah dapat lagi anak. Dah kena jaga lagi kucing. Ni suka lah ni. Okey. Besok datang tengok lagi. Hari kedua. Ni berapa bulan? Cucuk. Tidak nak tengok kucing. Ni berapa bulan? 20. 20 bulan 20 Mei 2025. Hari kedua anak-anak kucing lahir ke dunia. Mari kita tengok. Hari ni nampak macam dah besar sikit. Mana kecil je. Dia ada putih, kuning dengan macam mak dia mana? seekor macam dia. Nah, comelnya kecilnya. Seronok tak tengok ni? Hello. Seronok dia tidur. Alah, tak nampak. Sleeping. Tidur 3 ekor ni. Seekor mati. Lah. Makan lah. Alah, makanan dia ada semut lah. Bersin je kucing ni. Hari kedua 20 Mei 2025. Dulu bayangkan tak penting nak tanya. Ni dia tanya lah tapi tak tahu. Ini apa ni? Busuk ni bau. Hari ketiga lah sebab dia lahir hari Isnin. Busuk. Yalah darah-darah dia. Agak. Lah, dia tanya nyusu anak ni lah. Ella. Comelnya dia. Anak tengah nyusu. Tadi bising dia keluar makan je. 2 jantan, seekor betina kan? Saya yang mati tu baru saya bilang jantan ya. Tapi besar ni. Semua duk menyusu lagi. Dia tunjuk anak tu. Makan lah. Anak dia tengah nyusu. Makan. Dia baru makan dia bagi. Ya ke? Seekor tu macam dia. Tapi banyak orang kat kepala anak dia tu. Yang tu hitam betul lah anak dia. Seekor tu. Gelap sungguh. Yelah. Seekor lagi tu putih. Macam tak sisa je. Kenapa? Yelah dia angkat dia macam ni. Okay.